Hai guys, welcome to Eldira channel. Hari ni 11 hari bulan 11, hari jadi suami saya. So tujuan saya buat video ni adalah untuk birthday suami saya lah. Apa yang saya akan buat, apa semua. So sekarang saya dengan anak saya. Hai kakak. Kita orang sekarang ni tengah teman Daddy buat kerja dulu. Kita orang kat tempat kerja Daddy sekarang. Dia tengah jumpa customer. Sepatutnya guys, plannya lain tau. Plannya saya yang bawa kereta hari ni, saya yang bawa ke mana-mana hari ni. Tapi gara-gara dia ada customer hari ni, terpaksalah kita tukar plan. Kita tukar plan, kita teman dia buat kerja dulu. Lepas tu saya kena pergi klinik dulu. Lepas tu baru kita teruskan dengan plan yang saya dah susun tu lah. Cuma lari sikit lah dia punya susunan plan tu. Sebenarnya yang saya nak buat ni taklah besar sangat tau. Untuk orang mungkin biasa je. Tapi untuk saya benda ni sangat besar. Sebab umur je dah 27 tahun guys. Hari ni dah 27 tahun. Tapi dia tak achieve lagi benda ni. Sedangkan adik dia yang umur 18 pun dah ada. Tapi dia tak ada. So saya fikir tak apalah, tahun ni saya nak bagi dia benda ni. Walaupun dia tak nampak dengan mata kasar sebab bukan barang. Tapi dia akan efek sampai bila-bila. Sampai even saya dah mati nanti pun, benda tu still dia boleh ingat lah, dia boleh kenang. Oh, benda ni L yang buat, macam tu. So, kalau korang nak tahu hadiah apa yang saya akan bagi dia, korang kena stay tune, tunggu tau. Sebenarnya, ini dah hadiah kelima. Maksudnya sebelum saya lock untuk bagi hadiah ni dekat dia, saya ada 5 hadiah sebelum ni. Jadi pula, sebenarnya saya tak pandai berahsia tau. Saya dengan Jaidi memang tak ada rahsia. Dia tak pandai berahsia dengan saya pun tak pandai berahsia dengan dia. Jadi Jaidi pun tahu yang saya ada list 5 hadiah untuk dia. Cuma dia tak tahu apa 5 hadiah tu. So konten ni nanti kita akan record. Saya pergi beli kek, saya pergi bawa dia kat tempat hadiah tu apa semua. Dan saya akan record sekali deep talk antara saya dengan dia tentang 5 hadiah tu. Apa 5 hadiah tu, kenapa saya tak jadi bagi dia 5 hadiah tu. So saya akan deep talk dengan dia in content. So korang pun boleh tengok sekali lah. Saya nak cakap panjang-panjang sebab korang pun bukan nak dengar saya bebel. Korang lebih kepada nak tengok apa kejadian video ni je. Itu pun kalau korang sudi nak tengok. Kalau korang tak nak tengok, tak apa, saya faham. Saya record ni untuk kenangan diri saya dan keluarga saya sendirilah. Untuk suami saya, untuk anak saya. Korang stay tune and tunggu kejadian video ni, okay? By the way, jangan lupa wish happy birthday Jaidi. Kakak. Okay guys, so yang penutup mata kita tu tak ada tau. Kita cari last minute tak ada. Jadi kita tutup mata dia pakai headband. Apa perasaan awak? Betul-betul tak nampak Betul tak nampak, sumpah tak nampak. Jangan tipu Ya, betul. Okay, so saya akan drive. Sebab saya dah doublekan kan. So saya akan drive untuk bawa ke destinasi yang kita akan pergi. Destinasi yang pertama, mari kita pergi. Okay guys, kita letak kat bonet. Okay Big Boss, sekarang kita menuju ke location kedua ya. Kita menuju ke location yang kedua. Happy birthday, buka to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tada! Selamat 27 tahun. Terima kasih. Panas. Panas. So, saya bawa pergi sini. Ni tempat apa? Ni tempat apa ni? Oh, driving lesson Ya. Awak bawa saya lesen? Ya. Saya belanja buat lesen. Jadi dah 27 tahun baru ada lesen. Lesen kereta. Okey, lesen kereta. Saya suka, sumpah. Saya baru bangun tidur, minta maaf.
Baru bangun tidur so saya agak bela Dapat sikit. lesen guys. Wow. Selama 27 tahun tak ada lesen. Ini mungkin langkah pertama saya ni. Lepas ni saya buat tak motor pula tahu. Boleh. Sekarang ni kereta dulu. Terima kasih sayang. Daddy sorry lah, mengarut pula ada lesen. Tak apalah saya tak ada lesen. Benda keperluan. Bagus. Alhamdulillah. Ya. Jom, kita masuk. Let's go. Okay guys, so sekarang kita masuk. Kita nak daftarkan Daddy lesen. Daddy. Let's go. Kereta manual. Tak ada. Tadi gambar pipi dia sini. Kat luar. Jadi ini syarat ada syarat sedikit tidak akan ditangani dan sebarang pasti kepada kesalahan pelanggaran perundang-undangan berkaitan dengan ini. Dia nak buat lesen lori, nak bawa lori pula. Dan daftar. Minggu depan dah boleh kursus. Ahad ni. Ahad ni dah kursus. Alhamdulillah. Jadi happy tak? Happy, sumpah happy. Berapa persen happy-nya? 100% happy. 100%. Tak expect. Tapi kalau lesen sumpah, lesen lagi penting lah untuk penggunaan jalan raya. Untuk jangka mangsa Jangka masa panjang. Jangka masa panjang. Makan dulu. Makan ya. Okay guys, so itulah reaction suami saya. Lepas tahu hadiah dia adalah driving license. Jadi happy tak? Happy sangat. Mengarut tak hadiah mami? Tak. Lady memang nak lesen kan? I rasa mengarut guys. Sebab dia bukan barang, bukan apa kan. Lesen. Faham tak? Daddy expect tak dia akan buat lesen? Tak expect. Kenapa dia tak expect? Sebab expect kalau buat sendiri expect. Tapi kalau orang buat kan tak expect lah. Gitu lah. Sebab yelah benda tu kan nak kena bayar saman lagi, nak kena settlekan ni lagi, settlekan. Tapi mami boleh buat semua ni. Berapa peratus Daddy happy dengan hadiah ni? 100% sumpah 100%. So guys, saya rasa happy dan bangga sangat sebab suami saya happy. Saya yang rasa nak nangis tau. Suami saya ni dia memang tak pandai yang jenis terharu sampai menangis. So dia memang tak pandai. Tapi kalau kau nak tengok dia terharu ke tak, dia akan macam terpinga-pinga, macam senyum yang terpinga-pinga. Faham tak? Macam mana nak describe? Yang penting saya tahu dia happy. Saya tahu dia terharu dengan benda tu. So, sekarang ni kita tengah on the way. Kita nak bawa dia ni dengan dia ni pergi bercuti, mandi-mandi. Sebab dia orang memang suka mandi-mandi. So, let's go! Dia macam kampung-kampung kayu-kayu gini. Kakak, jalan. Naik lah, belah sana.
Kakak jom sana. Nah. Assalamualaikum. Daddy, are you happy? Happy sayang. Kakak. Kakak. Kakak happy tak? Happy birthday, Daddy. Terima kasih sayang. Inilah kolam dia. Depan mata tu. View kolam Daddy. Happy birthday. Terima kasih. Happy. Ni, dah saya wifi ni kenapa ni? Lagu ni. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Daddy. Ya, sebab kamera. Happy birthday to you. Bismillah. Yay! Happy birthday my husband. Thank you sayang. Kita orang nak pergi mandi swimming pool. Sebenarnya seluar yang saya pakai ni seluar suami saya. Sebab seluar saya tertinggal, guys. Baby pun nak mandi juga. So suami saya terpaksa lah pakai seluar pendek. Ni sebenarnya seluar dia. Hello. Guys, aja nak. Kopi nak pakai? Ikut awak lah. Allah kopi. Wow. Dekat sini ada 5 swimming pool tau. So pool yang dekat dengan bilik kita orang tadi tu lain. Ini pool lain. Nampak tak? Dia ada 5 swimming pool kat sini. Orang boleh pilih je nak mandi pool yang mana. Kalau hujan boleh main dalam sana. Ini untuk diving saja ni. Sana pergi sana, pergi sana. Jadi soalan jangan tarik terus tau. Tak ada orang, okay guys, sebab kita orang pergi time weekday. Hari ni hari Selasa tau guys. Daddy. Daddy. Abang nak pergi dulu dengan Mami. Kak jatuh kak baik-baik. Lalu ke dalam je. Iya, saya nak record awak kat sana nanti. Saya nak tengok awak berenang, the real berenang. I boleh duduk.
terlalu panjang, saya takut. Kenapa kau nak takut? Semput. Ni ayah boleh duduk. Macam gitu style. Dia mengarap lagi laju lah. Sudah. Ada bagi mana dia? Ah. Ah. Lo. Hello, Jangan berhenti lah. Aira. Daddy mana? Jadi ngatas. Belum turun? Belum. Kejap ni pegang. Mesti tengok dalam. Peluk mami. Mana daddy-nya? Ini lambat. Kita atas. Akak turun seorang-seorang? Ya. Pandainya. Mana daddy ni? Ada jadi. Lambatnya deh. Lambatnya sampai. Ibu mengandung. Ah. Jadi ini kolam yang paling boleh buat dia anxiety. Dia takut. Kita tengok dia berani tak berenang. Mama ai tak jejak kaki tu. Oh, tak. Ai, dia cakap dia sangat suka berenang. Selama ni pergi mana-mana pool tak jumpa yang level dia tau, dia cakap. Tapi dah dapat yang dalam gini, dia tak nak guys. Dia tak nak try. Tak jejak kaki saya. Depan dia. Memanglah kalau jejak dia tak dalam namanya. Dia dah tegak badan dia. Baby try sikit je. Tak boleh patah balik. Cepat. Hey baby. Bila lagi awak nak jumpa level awak gini? Dia besar je kot. Sebelah sini dalam. Sana dia tak dalam. Ya ke? Ya kot. Okey. Penat dah. Baby pun dah penat. Aira. Jadi kita untuk makan. Ayah. Birthday boy. Main game je. Ayah. Kakak seronok tak? Ayah. Hello. 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 Follow me. Main game eh? Mana dia? Betul lah, main game lah.
Kan? Tahu dia pun tak tahu mangkuk. Nampak pinggan ni. Bawa tak dia bawa. Ni dengan bapak dia tekak memang sama. Tak ada kelainan. Mami je yang makan lain-lain ni. Kita nak balik. Ready? Okay guys, so itu je lah konten kita untuk kali ni. Ya Allah, saya rasa macam tak sangka saya boleh buat benda ni. Sebab saya housewife tau. So dengan duit yang saya ada tak banyak tu, saya nak buat something yang macam ni untuk dia sangatlah tak mudah untuk saya. Tapi saya tak sangka saya mampu buat. I am so proud of myself. And Daddy, saya nak awak tahu saya sayang awak sangat, okay? Biarlah orang kata awak lambat dapat achieve apa-apa dengan umur awak. Awak belum ada itu, awak belum ada ini, tak apa. Kita orang akan tunggu awak sampai awak dapat segala-galanya, okey? Saya doakan semoga murah rezeki selalu, dilimpahkan rezeki banyak-banyak, boleh bahagikan saya, anak-anak, family awak semua, okey? Untuk korang yang tengok video ni sampai habis, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih sebab sudi tengok video saya ni. Dan korang jangan lupa doakan kita orang, semoga kita orang kekal hingga jannah insya-Allah. Semoga kita orang berbahagia. Dan saya juga doakan korang, semoga korang berbahagia, okey? Jangan lupa tunggu konten saya lepas ni. Konten apa saya tak pasti, tapi kita tunggulah, kalau ada, okey? Bye korang. Assalamualaikum.